the challenging part tu compare, I tak tahu orang lain, tapi bila I tengok dekat hospital tu, bila I pergi, orang yang buat radioterapi dekat kawasan usus, dekat kawasan perut, dengan compare dengan I, berbanding dengan I yang buat dekat leher, dekat mulut ni, this one yang paling critical, this one yang paling challenging sebab kita nak makan. So kalau yang lain tu, dia of course dia akan side effect dia dekat sini saja. Macam ni masa semua kawasan sini dia banyak luka. Kulit ni dia mengelupas. Kalau nanti I share I punya picture dekat situ, dia macam mana mengelupas kat sini, macam mengelupas dekat dalam. Sorry, I a bit emotional sikit kalau cerita pasal radioterapi, sebab masa radioterapi ni dia sangat torture I punya mind. Sampai masa satu tahap I cakap, ya Allah tolonglah angkat, sebab I rasa macam dah I tak boleh go macam ni. Sebabnya bayangkan masa tu yang mana luka dekat sini, kalau kita selalunya ada ulcer satu mulut, dekat dalam mulut ni kan, satu je kita nak makan tu susah. Bayangkan ulcer tu ada 7, 8, 9, 10 dekat dalam satu masa. Bayangkan macam mana ni nak makan dia tu. So macam ni masa nak makan tu, I just makan untuk nak continue supaya I boleh survive untuk hari yang seterusnya.